loan kereta dengan bank boleh buat cash out tak wang? Biasa okey, kalau you punya loan amount lagi tinggi pada you beli punya kereta itu boleh buat cash out Example apa? You beli tu kereta 50,000 tapi you buat pinjaman 60,000. So lebih punya 10,000 you boleh masuk kocek lo, okey? Tapi masa you masuk kocek you pakai yang duit future tau. Itu you kena buat kiraan dulu Apa kereta boleh buat case macam ni? Biasa kita cakap itu kereta sejuk lah. Masuk dia macam Peugeot lah, BMW lah, Merc lah. Itu yang market value sangat tinggi punya, okey? Tapi dia jual punya harga sangat rendah punya. Itu kereta yang banyak-banyak boleh lah. Tapi kalau you nak macam kereta Perdua ke, Proton ke, itu biasa susah sikit lah, okey? So, biasa awang sini pun ada buat lah. Kalau you nak buat, tapi you kena pandai jaga duit tau. Sebab cash out 5,000, 10,000 itu you nak buat apa? Itu you nak pakai You nak beli barang, nak modify Bro, kalau macam tu you pakai duit future itu susah tau. Nanti you tak boleh bayar sakit kepala. Tapi you pakai itu wang wah, you pergi beranak Itu wang jadi lagi banyak wang macam pergi buat bisnes ke apa ke itu tak ada masalah Itu I rasa okey Follow awang dapatkan info dan knowledge kereta.